minat bola betul sekarang Suka. Daddy Love. Dia macam baby ke? Jersey Arsenal. Siapa pemain Arsenal yang paling famous? Orang panggil dia Cici. Cuba sebut. Titi ke Cici? Titi. Titi. Terry Daniel Henry. Tapi orang panggil dia Terry Henry. Terry Henry ni dia main untuk Arsenal daripada tahun 1999 kalau tak salah. 1999 ataupun tahun 2000 hingga tahun 2007. Depan stadium Arsenal tu adalah patung Terry Henry ni. Macam tu punya legend lah Terry Henry ni untuk kelab Arsenal. Lahir pada tahun 1977 dekat France. Dia bermula main bola pada asalnya di Monaco. Lepas Monaco dia berpindah ke Juventus. Lepas Juventus dia pergi Arsenal. Waktu dia kecil, dia ada join satu akademi yang kalau dekat France, akademi ni elite. Nama dia kalau tak salah Clairefontaine. Mbappe, Ribéry, Tak kenal. Anelka, tu semua datang daripada Clairefontaine ni. Henry retired agak awal lah untuk level-level Europe. Bawah 40 ni kategori awal juga sebenarnya. Waktu tu umur dia bawah 40. Daddy tak minat Arsenal. Tapi Daddy minat Terry Henry. Sebab ada power. Kita haru ke? Ya.